Baru ni saya selesaikan satu masalah. Ada orang yang dia kata mak dia toksik, bapak dia toksik. Budak bukan bodohnya budak, tuan-tuan. Budak ada master. Dia kata mak dia toksik, bapak dia toksik, adik dia toksik, abang dia toksik, kakak dia toksik. Semua ni tak boleh pakai. Dia benci keluarga. Mereka menubuhkan dan dia menyertai satu kumpulan yang menjadikan bebas. Kita tak ada payah ada keluarga, kita tak payah ada mak bapak. Dia jadi budak pandai-pandai. Sampai kes polis. Bila mak dia datang, bapak dia datang, dia report polis. Dia kata mak pak dia kacau dia. Dia tak perlukan mak, dia tak perlukan semua. Dia nak hidup sendiri, kata dia. Langsung tak balik, tuan-tuan. Dia ada grup dia. Tuan-tuan jaga-jaga. Kenapa budak tu jadi macam itu? Sebab jauh daripada mak bapak. Bila dia jauh? Sejak daripada sekolah rendah. Daripada sekolah menengah. Kadang-kadang daripada umur 7 tahun dah masuk asrama. Umur 13 masuk asrama penuh. Lepas habis SPM masuk universiti. Habis universiti, tuan-tuan, kerja. Bila masa dia duduk dengan kita? Kita dulu-dulu, tuan-tuan, tak duduk di asrama. Yang tua-tua bangka macam saya, duduk dengan mak pak. Mak didik, bapak didik. Kita jadi orang. Sekarang siapa didik ni? Bagi saya, tuan-tuan, balik-balik budak-budak ni pada mak bapak. Supaya ada kasih pada mak bapak dia. Sekarang mereka kasih pada kawan di asrama. Bila cuti, balik rumah kawan. Bila cuti, kawan rumah jalan dengan kawan. Bila cuti SEM ke apa bala ke, habiskan cuti dengan kawan. Agak-agak lagi 2-3 hari nak buka, baru balik rumah mak. Pasal minta duit. Sebab tu dia rasa dia boleh hidup tanpa mak pak. Tapi tak boleh hidup tanpa kawan. Maka Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Wajafa abahu, dia benci pak dia. Wa'aqa ummahu, dia dahaka pada mak dia. Wa barra sadiqah, dia hanya kawan dengan kawan-kawan dia saja. Dia baik dengan kawan dia saja. Tuan-tuan, kalau penyakit macam tu boleh datang pada anak kita, bayangkan mereka menjauhkan diri daripada Allah. Tak semayang daripada kecil. Tak baca Quran daripada kecil. Tak kenal masjid daripada kecil. Agak-agak macam mana mereka nak timbulkan perasaan sayang, cinta kepada Allah. Sekarang anak-anak tengok handphone ni, lagi lama dah tengok muka kita. Kita bercakap dengan dia pun, tuan-tuan, dia tak tengok kita. Allah, saya kadang-kadang timbul dalam hati saya. Saya lagi suka anak-anak ni duduk dengan mak bapak. Kasih dengan bapak. Tengok susahnya bapak. Tengok bapak naik motor, balik kerja malam-malam sampai pukul 8 dalam hujan basah kuyup. Anak tengok. Mak kata pada anak, ambil towel, bagi kat bapak. Sejuk bapak. Saat lagi mak suruh pergi mandi, buka air panas, mandi semua. Pak pun semayang, Allahu Akbar, semayang maghrib pukul 8.